part yang betul-betul rosak dululah. Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah kereta Myvi datang mengadu kata bila dia bawa kereta je bergegar, lepas tu ada bunyi apa semua. Lepas kita orang dah check punya dua barang ni. Ni tie rod end, ni right end dia. Tie rod dia dah boleh gerak lah. Dia punya ball joint ni dah longgar dah. Ni pun sama, ball joint right end dia dah longgar. Dia tolak-tolak apa semua lah, boleh main lah, nampak? Korang boleh tengok ni ya. Sebenarnya kereta ni ada banyak lagi rosak macam babus, dia punya stabilizer semua, tapi kita tukar part yang betul-betul rosak dululah. Ni untuk bahagian depan. Lepas tu bahagian belakang dia punya brake shoe dia memang korang boleh tengok sini memang nak kena tukar lah, memang dah nipis habis dah. Dia dah makan drum brake dia. So kita tukar dulu mana yang betul-betul rosak, yang boleh pakai lagi kita pakai lagi. Okay. So siapa ada masalah macam ni nak datang check bunyi, check aircon, boleh datang kat sini Motorsport Sunway Eco. Terima.